Hari ini 21 hari bulan Ogos 2026. Kalau diikutkan hari ke-7 pembayaran fasa ketiga STR 2026. Ramai yang bertanya kepada admin berkaitan dengan status mereka yang mana mereka mengatakan berstatus lulus tapi bayaran masih lagi belum diterima sehinggalah ke hari ini semalam pun ramai yang mesej kepada admin. Jadi dalam video pada kali ini admin nak memberi penjelasan berkaitan dengan ada 4 sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan anda tidak terima bayaran fasa ketiga STR 2026 sehinggalah ke hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, bayaran fasa ketiga STR 2026 dah terima ataupun masih lagi belum terima sampai ke hari ini, hari ke-7, 21 hari bulan Ogos 2026. Jadi ada 4 perkara seperti yang Imin jelaskan di awal video sebentar tadi. Yang pertama, status kelulusan anda adakah lulus ataupun tidak lulus, ataupun anda tak tahu langsung pun status kelulusan, mungkin tiada akses ke dalam MySTR. Jadi sangat penting untuk anda mengetahui status kelulusan anda sama ada lulus ataupun tidak lulus. Walaupun anda lulus bayaran sebelum ini fasa kedua, ada kemungkinan siapa tahu atas semakan tertentu anda telah pun digagalkan ataupun tidak lulus untuk fasa ketiga ini. Jadi semak terlebih dahulu status kelulusan anda dan anda boleh semak dengan cara log masuk ke dalam MySTR. Di situ anda akan lihat sama ada lulus ataupun tidak lulus. Jadi kalau tidak lulus memang tiada bayaran untuk anda bagi fasa ketiga STR 2026 ini. Okay, kalau berstatus lulus pula, yang ini ada step seterusnya yang perlu anda ambil maklum, dan yang ini yang ramai bertanya kepada admin, DM kepada admin dan sebagainya. Jadi kita nak masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah mereka yang berstatus lulus tapi lulus atas kategori bujang 21 ke 59 tahun. Ramai yang DM kepada admin bagi screenshot mengatakan, lihat tu saya lulus tapi kenapa saya tidak terima bayaran fasa ketiga. Apabila disemak, lulus itu lulus atas kategori bujang 21 ke 59 tahun. Jadi tiada bayaran untuk fasa ketiga maupun fasa pertama, kedua, ketiga ini dan juga fasa keempat nanti pun tidak ada bayaran untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun. Ramai yang memomokkan memberi informasi yang salah mengatakan mungkin mereka baru perasan yang sekarang ini berstatus lulus, padahal status lulus tu dah lama dah, mungkin baru perasan. Jadi mengingatkan, wah saya dah lulus sekarang ini, sebelum ni tak lulus, jadi saya akan terima bayaran fasa ketiga. Dan menghebahkan pula kepada rakan-rakan yang berkategori bujang ini mengatakan ada bayaran untuk bujang yang mana tidak tepat sama sekali. Tidak ada bayaran untuk kategori bujang. Status lulus itu hanyalah sebagai guideline ataupun panduan untuk membolehkan anda layak untuk terima SARA 2026. Jadi kalau tidak lulus di situ, anda tidak layak SARA 2026. Jadi diletakkan status lulus dan untuk membolehkan anda terima SARA 2026 setiap bulan itu. Tiada bayaran untuk STR 2026 dalam mana-mana fasa sekalipun untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah mereka juga yang berstatus lulus tapi lulus atas kategori isi rumah pendapatan 2,501 ke 5,000 ringgit yang tiada tanggungan. Yang ini dah banyak kali admin ulang, dah banyak kali admin jelaskan. Untuk kategori ini tiada bayaran fasa ketiga dan fasa keempat nanti juga. Kategori ini jumlah kelulusannya hanyalah RM200 dan telah pun dibayar fasa pertama RM100, fasa kedua RM100. Jadi tiada lagi bayaran untuk fasa ketiga maupun fasa keempat nanti. Dan ada juga sesetengah di antara mereka yang dah update status mereka daripada bujang ke berkahwin sebelum 15 hari bulan Jun 2026. Jadi sekarang ini dah dikategorikan sebagai kategori isi rumah, dah lulus dah, jadi mereka dah lihat sekarang ini status lulus, tapi tiada bayaran fasa ketiga untuk mereka. Kerana apa? Kerana mereka ini diluluskan atas kategori isi rumah pendapatan 2,501 ke 5,000 ringgit yang tiada tanggungan. Jadi walaupun baru lulus, tapi disebabkan fasa ketiga tiada bayaran untuk kategori ini, anda juga tidak layak walaupun lulus, walaupun baru lulus. Jadi itu yang ketiga. Yang terakhir adalah mereka yang berstatus lulus juga yang layak terima bayaran fasa ketiga tapi disebabkan oleh akaun bank yang bermasalah. Mungkin tak perasan akaun bank dah tak aktif ataupun dah ditutup oleh bank ataupun tersalah meletakkan akaun bank dan sebagainya. Kesemua ini akan menyebabkan gagal untuk dimasukkan ke dalam akaun bank tersebut. Jadi anda mungkin sekarang ini masih lagi melihat dalam proses pengkreditan, tunggu, memang tak akan dimasukkan
kerana akan gagal kredit. Jadi untuk mereka yang berstatus sebegini, anda harus menunggu sehinggalah status itu berubah daripada dalam proses pengkreditan kepada gagal kredit, barulah anda boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN yang berhampiran dengan anda untuk mengambil tunai sebagai ganti wang yang gagal dimasukkan ke dalam akaun bank anda atas faktor-faktor seperti dinyatakan sebentar tadi. Jadi itu adalah 4 situasi, 4 senario yang anda perlu faham yang menyebabkan anda tidak terima fasa ketiga sampailah ke hari ini, sampailah ke hari ke-7 sekarang ini, 21 hari bulan Ogos 2026. Dan disarankan sekali lagi, pastikan anda ada akses ke dalam MySTR untuk memudahkan urusan untuk menyemak dan sebagainya. Tanpa akses ke dalam MySTR, anda akan terpinga-pinga, tak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin anda buat bising itu, buat bising ini, tapi sebenarnya ada penjelasan yang anda perlu semak dalam MySTR anda di bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.